Dia bagi rehat tu. Okey. Tunduk. Slow. Tapi tak ada teruk mana kan tu. Tak ada okey je kan. Okey kan. Itu baru start. Tak. Yang bunyi ni okey je kan. Maksudnya tak teruk mana kan. Pembukaan lah. Oh. Baru dia nak Banyak bismillahirrahmanirrahim. Okey, sini. Terima 150 ringgit. Oh. Itu dah masuk dah tu, dah masuk. Okey. Tak oi. Oh, boleh aku buat tak? Boleh. Okey dah. Bagi jantung rasanya. Terima kasih. Okey, letak tangan belakang kepala. Macam tadi. Dia buat beli macam ni. Sing. Oh, sedap dia. Ni belum lah. Ini dia masak kan? 1, 2, 3. Lain kan? Lain kan rasa. Lain rasa weh. Dia rasa sampai ke bawah weh. Tadi kata sampai L3 je kan? Ya betul. Ya Allah. Lanjut. Sila. Jauh belayar. Talentis. Silakan nama Norina, dia nak berotol lah. Naik tu. Jadi, tolak. Buat pusing. Tolak. Stop. Dayung kapal. Ni dayung. Tadi kapal lah ya, ni dayung. Tak nampak. Tak bersalin lah. Tak nampak banyak. Apa lu? Ya boleh. Nampak banyak. Apa? Dalam ni, dalam. Benar. Tak ada apa kan? Okey, memang bersedia untuk pindah alam. Duduk sikit. Okey. Nafas. Oh ya Allah ya. Ya teruk sangat. Okey. Best. Macam insya-Allah. Rasa sampai mana? Sampai ke syurga. Okey, nak nangis ke nak gelak bang? Tak. Boleh saya tahu abang datang sebelum ni sakit apa bang? Okey, saya datang sebagai pesakit sleep disc. Jujur kata sebenarnya saya takut nak buat benda-benda macam ni. Yelah, orang kata efek apalah semua kan. Tapi lepas buat tu
Saya rasa best lah. Rasa lega belakang. Lega sangat. Sekali dengan package bekam ambil kan. Betul. Rasa puas hati lah. So yang mana yang kat luar sana, yang pesakit sleep disc tu, jangan risau. Jumpa dengan brother-brother lab ni. Jumpa diorang, consult dengan diorang dulu. Diorang tengok macam mana, nanti diorang akan advise macam mana nak buat. Tapi result dia better. Okay. Best. Nak Daripada 5 saya bagi 50. 50. Wow. Best. Okay bang, saya nak tanya satu. Rasanya macam mana? Rasa Sakit? tapi sedap. Okay. Sakit tapi sedap, yes. Betul. Alright.